Yes ke hai? Hari ni kita akan makan ramen ataupun mi sedap ataupun mi kuah Hakata chicken ramen dengan crispy tempura katanya. Masukkan mi ke dalam 400cc air mendidih. Siapkan bumbu, minyak dan krema di atas mangkuk sambil menunggu mi masak. Tuangkan mi berserta kuah ke dalam mangkuk yang sudah berisi bumbu. Aduk sampai rata. Tambahkan crispy tempura. Mi sedap ramen, yes, siap untuk disajikan. Yes ke hai? Halus dan kenyal lah. Kuah dia pekat. Ada spice tapi tak terlalu pedas. Enak banget.